Masih ada jalan supaya keluarga dan orang-orang yang lain tunduk dan menghormati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala bertemu lagi dengan saya sudah tentunya di dalam channel Ilmu Rukun dan Asas. Semoga diberi barakah dan manfaat ini. Apa khabar sahabatku semua? Semoga berada dalam keadaan sihat selalu dan diberi keselamatan dan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang selalu akan berkongsi ilmu-ilmu dan pengetahuan yang insya-Allah berguna dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala untuk anda dan keluarga anda. Namun sebelum itu, dengan kerendahan hati, saya meminta anda semua terus mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, juga menyalakan tombol locengnya supaya channel ini akan terus berkembang dan memberi manfaat di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berkongsi ilmu mengenai keluarga dan lain tunduk hormat kepada kita. Ada ketika kita menghadapi satu keadaan orang lain yang tidak menghormati seperti yang sepatutnya. Suami tidak menghormati dan curang ke atas isteri. Isteri yang tidak menghormati dan curang ke atas suami. Anak tidak menghormati kepada emak dan juga bapa. Emak bapa yang melampaui perbuatan ke atas anak-anak. Adik tidak menghormati kepada abang dan sebaliknya. Adik tidak menghormati kakak dan sebaliknya. Murid tidak menghormati kepada guru. Pekerja tidak menghormati kepada ketua, majikan di tempat kerja, di suatu jabatan, sekolah, kilang dan sebagainya. Orang muda tidak menghormati kepada yang lebih berumur tua. Orang yang tua tidak sayang kepada yang lebih muda usianya. Dikatakan kepada seseorang dengan berbagai kata yang kasar dan kesat tanpa mempedulikan perasaan orang yang dikata itu. Apa yang hendak dilakukan atau dibuat? Ada ketika perasaan orang yang dikata itu sangat pedih dan sedih di hati. Lebih lagi emak bapa yang dikata kasar oleh anak-anak mereka sendiri. Terasa sakit sangat di dalam hati orang yang mengalami keadaan itu. Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk selesai masalah itu. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui semua masalah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala hendak mendengar kita makhluk ciptaannya merayu, memohon, meminta pertolongan supaya selesai semua masalah yang kita hadapi. Bangun malam di waktu akhir malam sekitar 4 pagi ke atas sampai kepada hampir waktu subuh, ketika Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia, iaitu langit pertama, dan berkata kepada semua makhluk, mintalah apa sahaja hajat kamu kepada aku dan aku akan kabulkan permintaan kamu. Contohnya, ya Allah, tunduk
hancurkan dan kalahkan semua musuh-musuh yang tidak nampak dan yang nampak di kalangan syaitan jin dan syaitan manusia, termasuk kuman, bakteria, virus, parasit dan sebagainya. Binalah benteng, tembok, dinding, pagar, batas, sempadan yang memisahkan kami semua daripada kejahatan semua makhluk ini. Hancurkan, binasakan, musnahkan, lenyapkan semua jenis kejahatan sihir berbagai, sihir pemisah dan santau yang mengganggu kehidupan kami, keluarga serta keturunan selamanya dan semuanya. Atau contoh, Ya Allah, tundukkan semua anak-anak, menantu, cucu dan keluarga tidak berani berlaku biadab, kurang ajar, meninggikan suara walau sedikit pun kepada emak dan bapa hamba-Mu dan juga kepada hamba-Mu sampai semua mereka mati. Kita tidak tahu bila Allah Subhanahu Wa Taala akan lembutkan hati mereka yang menyakiti kita. Terus meminta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tidak segera, tetapi bila sampai masanya yang selayaknya, pasti mereka akan terima teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala pencipta kita. Suatu hari ke hadapan harus mereka yang menyakiti kita akan sedar dan insaf atas perbuatan mereka ke atas kita. Sebagai orang yang telah melalui kehidupan yang berbagai, hendaklah kita selalu berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala akan melembutkan hati anak-anak, menantu, cucu kita, kerana mereka tidak tahu banyak perkara kehidupan dan mereka sedang melalui proses belajar banyak perkara kehidupan yang sebagainya. Dengan berkat doa kita yang baik kepada mereka, insya-Allah bila sampai masa yang tepat, Allah Subhanahu Wa Taala akan merubah peribadi anak cucu kita menjadi lembut hati mereka kepada sifat yang lebih baik, berakhlak, beriman dan beramal soleh dan menghormati kita yang sudah mereka sakiti sebelum ini. Sebagai emak bapa yang mempunyai anak berlaku biadab, kurang ajar, walaupun hati kita terasa sakit dan kecil hati dan memberi kesan yang sangat dalam di hati, teruslah berdoa kepada mereka yang kita sayang. Atau contoh lain, Ya Allah, tundukkanlah majikan tidak berani menindas hamba-Mu selama bekerja. Mintalah apa saja yang seumpamanya seperti doa di atas mengikut bahasa kita dan yang kita faham. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar semua bahasa di seluruh dunia ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta semua bahasa. Bahasa malaikat, bahasa jin, bahasa manusia, bahasa makhluk binatang, bahasa kuman, virus, bakteria, parasit dan lainnya. Kita boleh meminta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala pada masa yang mustajab walaupun kita tidak berada di bumi Mekah dan di bumi Madinah. Bangun dan minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat tahajud, solat duha, waktu selepas Zuhur dan sebelum qamat, kerana pada masa itu Allah Subhanahu Wa Taala membuka 7 lapis pintu langit, bermakna masa yang sangat mustajab doa. Di dalam solat taubat dan pada masa-masa yang lainnya. Juga 5 malam yang tidak ditolak doa dan permohonan. Malam Raya Aidilfitri, Malam Raya Aidil Adha, Malam Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan.
Malam nisfu Sya'ban, setiap malam Jumaat, iaitu waktu jam 4 pagi sehinggalah ke waktu subuh. Jangan berputus asa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan mengambil masa kerana kita tidak tahu bila akan makbul doa kita. Bergantung kepada keikhlasan hati dan bersungguh untuk membantu keluarga kita. Semua berada di dalam ketentuan kuasa dan masa yang Allah Subhanahu Wa Taala terima dan perkenankan doa-doa kita. Dibaca di dalam rakaat pertama selepas membaca Fatihah, ayat kursi diikuti dengan ayat tersebut. Surah Toha ayat 1, 2, 3, 4, 5, Surah Yusuf ayat 4, Surah Toha ayat 55, Surah An-Naml ayat 30 dan 31. Pada rakaat kedua selepas membaca surah Fatihah, bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Di dalam sujud akhir, mintalah semua hajat-hajat kita. Di dalam sujud akhir, baca juga tambahan 7 zikir asas dan diikuti dengan semua hajat-hajat kita di dalam hati, kerana tidak boleh baca zahir di mulut yang boleh batalkan solat kita. Boleh rujuk pada YouTube 7 zikir asas dalam kehidupan. Kita tidak mampu selesai semua masalah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mampu selesai kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemilik seluruh alam. Berikut ini ditunjukkan surah-surah yang dimaksudkan tadi. Surah Toha, surah ke-20, ayat 1, 2, 3, 4 dan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad supaya engkau menanggung kesusahan, hanya untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran diturunkan dari Tuhan yang mencipta bumi dan langit yang tinggi, iaitu Allah Ar-Rahman yang bersemayam di atas arasy-Nya. Surah Yusuf, surah ke-12, ayat ke-4. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ingatlah peristiwa ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku mimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan. Aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku." Surah Toha, surah ke-20, ayat ke-55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumilah kami ciptakan kamu dan ke dalamnya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi. Surah An-Naml,
surah ke-27 ayat 31 dan 32. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Nabi Sulaiman dan kandungannya seperti berikut. Alla ta'lu alayya wa'atuni muslimin. Bahawa janganlah kamu meninggi diri terhadapku dan datanglah kamu kepadaku dengan menyerah diri dan beriman dan mematuhi ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk memiliki tubuh badan yang sihat, kita perlulah minum air yang betul dan berkualiti melalui mesin ionizer water yang memiliki sijil ISO 13485 yang menghasilkan air yang sangat halus molekul supaya boleh meresap ke dalam sel dalam darah yang mengalir supaya memperolehi kesihatan pada tahap maksimal yang membolehkan tubuh badan lebih sihat dan boleh melakukan lebih banyak amalan. Juga menggunakan alat berteknologi gelombang terahertz yang dapat membantu kesihatan bertambah baik, sihat, kuat, cergas, serta bertambah amalan kebaikan bekalan ke negara akhirat. Semoga kita bertemu lagi di dalam video yang lain dengan ilmu yang lain yang dapat memberi manfaat dan faedah kepada kita semua, insya-Allah. Rujuk di bahagian keterangan atau perihal.